Salam rakan-rakan Grab di luar sana untuk episod Rakan Grab News hari ini. Kami nak share berita sedikit mengenai tempoh percubaan turbo KV yang sudah tamat, informasi mengenai jaminan GSF. Nak tahu lebih lanjut? Jom tengok video ni sampai habis. Let's go! Nama saya Shana dan selamat datang ke segmen Rakan Grab News, tempat di mana kami akan share berita-berita yang terkini dari Grab. Berita pertama kami, tempoh percubaan ataupun trial turbo di KV yang sudah tamat pada 17 Disember 2025. Jadi, ini adalah peringatan buat rakan pemandu. Jika anda belum memilih hop-in struktur pendapatan di Tambah Baik, sila ambil maklum bahawa anda tidak akan dapat akses kepada fungsi turbo serta manfaat lain seperti GSF dan manual accept mulai 18 Disember ini. Tapi jangan risau, anda semua boleh hop in untuk mendapatkan turbo. Sila rujuk link di deskripsi di bawah. Satu lagi info penting untuk anda yang sertai struktur pendapatan di Tambah Baik. Jaminan GSF akan diberi kepada anda yang layak jika anda telah melengkapkan sekurang-kurangnya 10 tempahan pada minggu yang lalu dan purata GSF anda melebihi 20%, anda akan dapat bayaran balik dari Grab dan akan dikreditkan setiap hari Selasa. Itu sahaja berita untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share and subscribe channel kami untuk lebih banyak berita terkini. Jumpa lagi dan saya Shana. Bye-bye.